Okay guys, so semalam aku dijemput untuk menghadiri majlis the launching of the new motorcycle for the Honda of the Bunshu for 2026 this year. So untuk event kali ni, Bunshu Honda bakal memperkenalkan model terbaru untuk line up skuter 125cc dia orang. Harganya untuk putih dan ungu adalah RM7,468. Alright, so macam yang korang tengok dia orang reveal tadi kan, inilah dia Encik Honda Vario 125 Street untuk tahun 2026 ni. Kalau tengok dari rupa luaran memang berbeza teruk dengan Vario 125 luaran yang sebelum, especially kalau korang tengok pada dia punya handlebar yang telah di-nakedkan ni, dan juga display meter dia yang nampak seolah-olah macam floating aja ni kan. Pada aku nice man. Apa yang bestnya setup handlebar macam ni kan, ianya bakal memberikan keselesaan yang tiada bertepi dan juga bakal mengurangkan rasa letih ketika menunggangnya. Dari segi enjin, ianya dilengkapi dengan enjin 4-stroke single cylinder liquid cool yang lengkap dengan enhanced Smart Power Technology ataupun ESP yang bersesaran 125cc. Enjin ini dikatakan mampu menghasilkan sekitar 11.3 horsepower dan juga 11.9 Newton meter of torque. Dan untuk pengetahuan korang, Vario 125 Street ni dilengkapi dengan idling stop system ataupun ISS, sekaligus menjadikan beliau sebagai energy efficient vehicle ataupun EEV. Senang cerita, jimat minyak. Benda lain yang korang patut tahu pasal Vario 125 Street ni juga adalah dia datang dalam dua variant color berbeza, ada ungu dan juga putih. Lepas tu Honda siap buat special collaboration lagi mat dengan kartun tau. Alah, yang lukis-lukis gravity tu dia buat straight custom design punya cover set tau. Style gila. Tapi ni untuk display aje lah ya. Selain dari itu, Encik Vario 125 Street ni juga datang dengan smart key system, LCD display meter, fully LED light, pakai combined brake system, ada penyangkut TOI sikat tepi, main storage sebesar 18 liter dan juga USB Type-C charging port. Okay guys, so ini antara barang-barang yang aku selalu guna dalam aku punya video. So kalau kata korang berminat untuk beli, korang klik aja dekat beg kuning tu. Okay?